Bayangkan satu malam, dunia tiba-tiba dikejutkan dengan berita serangan besar ke atas Iran. Peluru berpandu dilancarkan, drone menyerang sasaran strategik, siren kecemasan berbunyi di beberapa negara Timur Tengah. Dan hanya dalam beberapa jam, satu persoalan besar mula bermain di fikiran ramai orang. Adakah ini permulaan kepada perang yang lebih besar? Perang antara Iran, Israel dan mungkin juga Amerika Syarikat. Dalam video ini kita akan lihat bagaimana konflik ini bermula, kenapa ketegangan antara negara-negara ini sudah berlarutan selama puluhan tahun, dan yang paling penting, apa yang mungkin berlaku kepada dunia jika perang ini terus merebak. Untuk memahami apa yang sedang berlaku hari ini, kita perlu kembali beberapa dekad ke belakang. Sebelum tahun 1979, Iran sebenarnya bukan musuh kepada Israel. Malah, kedua-dua negara ini pernah mempunyai hubungan diplomatik yang agak baik. Tetapi, semuanya berubah selepas Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Kerajaan baru Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini mengambil pendirian yang sangat keras terhadap Israel. Israel dianggap sebagai musuh utama. Sejak saat itu, hubungan antara kedua negara ini tidak pernah pulih. Iran mula menyokong beberapa kumpulan bersenjata di Timur Tengah yang juga menentang Israel. Antaranya termasuklah Hezbollah di Lebanon dan Hamas di Gaza. Bagi Israel pula, Iran dianggap sebagai ancaman besar kerana dua perkara utama. Pertama, pengaruh Iran di rantau Timur Tengah semakin kuat, dan kedua, program nuklear Iran. Israel percaya bahawa jika Iran berjaya memiliki senjata nuklear, keseimbangan kuasa di Timur Tengah akan berubah sepenuhnya, dan dari situlah ketegangan ini berkembang. Walaupun kedua-dua negara ini jarang berperang secara langsung, hakikatnya konflik antara Iran dan Israel sebenarnya sudah lama berlaku, tetapi dalam bentuk peperangan bayangan. Contohnya, serangan cyber, operasi rahsia, pembunuhan saintis nuklear Iran. Beberapa tahun lalu, beberapa saintis Iran yang terlibat dalam program nuklear terbunuh dalam serangan misteri. Iran menuduh Israel berada di belakang operasi tersebut. Dalam masa yang sama, Israel juga beberapa kali melancarkan serangan udara ke atas sasaran yang berkaitan dengan Iran di Syria. Iran pula membalas dengan memperkukuh kumpulan sekutunya di rantau tersebut. Secara teknikal, mereka tidak berperang secara rasmi, tetapi hakikatnya konflik ini tidak pernah berhenti. Ia hanya menunggu satu percikan kecil untuk berubah menjadi perang yang lebih besar. Ketegangan ini semakin memuncak apabila beberapa siri serangan berlaku di Timur Tengah. Serangan ke atas pangkalan tentera, serangan drone, serangan peluru berpandu. Setiap serangan membawa mesej yang sama, bahawa konflik ini semakin hampir kepada satu titik yang tidak boleh dikawal lagi. Apabila Israel atau Amerika melancarkan serangan terhadap sasaran Iran, Iran akan membalas. Apabila Iran atau kumpulan sekutunya menyerang sasaran Israel, Israel juga akan bertindak balas. Ini mencipta satu kitaran konflik yang sangat berbahaya, kerana setiap serangan meningkatkan risiko perang berskala besar. Dan yang lebih membimbangkan, bukan hanya dua negara yang terlibat, tetapi seluruh rantau Timur Tengah. Amerika Syarikat mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan Israel. Selama beberapa dekad, Amerika telah menjadi sekutu paling kuat kepada Israel. Bantuan ketenteraan, perkongsian teknologi, sokongan politik, semua ini menjadikan hubungan antara kedua negara sangat kuat. Dalam masa yang sama, Amerika juga melihat Iran sebagai salah satu ancaman utama di Timur Tengah, terutama berkaitan dengan program nuklear Iran. Jika konflik antara Israel dan Iran meningkat, kemungkinan besar Amerika akan turut terlibat. Dan inilah yang membuatkan ramai pakar geopolitik bimbang. Kerana jika Amerika terlibat secara langsung, konflik ini boleh berkembang jauh lebih besar daripada sekitar perang antara dua negara. Selain Amerika, terdapat juga beberapa kuasa besar lain
yang mempunyai kepentingan dalam konflik ini. Contohnya, Rusia. Rusia mempunyai hubungan strategik dengan Iran, terutama dalam bidang ketenteraan. China pula mempunyai kepentingan ekonomi yang besar di rantau Timur Tengah. Jika konflik ini berkembang menjadi perang besar, ia boleh menarik lebih banyak negara untuk terlibat. Dan inilah senario yang paling ditakuti oleh ramai pihak. Kerana sejarah dunia menunjukkan bahawa peperangan besar sering bermula daripada konflik serantau yang akhirnya melibatkan kuasa besar dunia. Jika perang ini terus meningkat, kesannya tidak hanya dirasai di Timur Tengah, seluruh dunia boleh terkesan. Salah satu faktor penting ialah Selat Hormuz. Ini adalah laluan laut yang sangat penting bagi penghantaran minyak dunia. Sebahagian besar minyak dunia melalui kawasan ini. Jika Iran menutup laluan ini, harga minyak dunia boleh melonjak dengan sangat tinggi. Ini boleh memberi kesan kepada ekonomi global. Harga barang naik, kos pengangkutan meningkat, ekonomi banyak negara boleh terjejas. Selain itu, konflik besar boleh mencetuskan krisis kemanusiaan yang besar. Jutaan orang mungkin terpaksa meninggalkan rumah mereka dan rantau Timur Tengah boleh menjadi jauh lebih tidak stabil daripada sekarang. Sejarah menunjukkan bahawa banyak peperangan besar bermula daripada konflik yang pada awalnya kelihatan kecil. Tetapi apabila ketegangan terus meningkat, keadaan boleh berubah dengan sangat cepat. Buat masa ini, dunia hanya mampu memerhati adakah konflik ini akan reda melalui diplomasi atau ia akan berkembang menjadi perang yang lebih besar. Satu perkara pasti, apa yang sedang berlaku di Timur Tengah hari ini mungkin akan menjadi salah satu bab penting dalam sejarah dunia. Dan persoalan yang masih belum terjawab ialah, adakah ia hanya satu konflik serantau atau permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih besar?